Pernah tengok tak bola yang disepak tinggi? Bola tu naik sampai ke satu titik yang paling tinggi, bola tu akan jatuh semula. Kalau kita jejak pergerakan bola tu, laluannya bukanlah garis lurus, tapi dia membentuk satu lengkung yang dipanggil parabola. Dalam game pun, kamu akan nampak bentuk yang sama. Bila karakter kamu melompat, dia tak naik tegak kemudian turun macam lift. Tapi karakter tu bergerak ke hadapan sambil naik. Kemudian, bila sampai ke titik yang paling tinggi, dia turun semula. Apabila bom granat dibaling, pun sama. Game perlu mengira setinggi mana granat tu akan naik, sejauh mana dia bergerak dan di mana dia akan jatuh. Jadi, sepakan bola, karakter yang melompat dalam game dan bom yang dibaling nampak macam tiga situasi yang berbeza. Tetapi, ketiga-tiga ini boleh membentuk satu bentuk matematik yang sama, iaitu kuadratik. Dengan kuadratik, kita boleh mengkaji satu pergerakan yang melengkung. Kita juga boleh mencari titik yang paling tinggi dan juga nilai titik yang paling rendah dan kedudukan suatu objek dalam masa tertentu. Jadi hari ini, kita bukan sahaja menguruskan ataupun nak mencari nilai X kuasa 2, tetapi kita sedang belajar bahasa matematik yang selalu kamu nampak. Assalamualaikum and hai semua. Saya Cikgu Kama, Cikgu Matematik dan juga penanda kertas matematik di Brainworks Academy. So, hari ini kita akan belajar bab 1, Matematik tingkatan 4 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dalam bab kuadratik ni, kamu selalu sahaja hilang markah. Sebab apa? Sebab kamu nampak je nilai X ataupun X kuasa 2, kamu terus nak cari nilai X tu. Sedangkan soalan tak suruh pun kamu cari nilai X. Sebab tu, dalam setiap topik di Brainworks Academy, cikgu akan ajar dan cikgu akan pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama dipanggil sebagai reset. Dalam bahagian reset ni, cikgu akan betulkan kefahaman kamu dari bahagian yang paling asas. Kita akan faham balik maksud sesuatu konsep, kenapa ia digunakan dan bagaimana kita nak kenal konsep tersebut. Dan kita nak tahu juga kesilapan-kesilapan yang selalu pelajar buat sampai hilang markah. Bahagian kedua dipanggil skor. So dekat sini, cikgu akan mahirkan kamu menjawab soalan secara berperingkat. Daripada soalan yang mudah, kita akan pergi kepada soalan yang sederhana. Kemudian kita akan pergi kepada soalan peperiksaan yang sebenar. Akhir sekali, bahagian yang ketiga dipanggil sebagai boss fight edition. So dalam bahagian ni, cikgu akan ajar kamu untuk lawan soalan-soalan yang susah dan aras tinggi. InsyaAllah, habis jawab belajar bahagian yang ketiga ni, bila kamu jumpa je soalan-soalan kebat, semuanya akan jadi mudah. Jadi sekarang, jom kita masuk ke bahagian 1 iaitu reset. Sepanjang cikgu mengajar hari ini, cikgu akan menggunakan modul reset ni. Sebab dalam modul ni ada peta asas kuadratik, ada nota ringkas dan juga latihan reset. So, kamu boleh download melalui link di ruangan description. Okey, cikgu akan mulakan pengenalan kepada topik ni. Okey, so sebelum cikgu masuk lebih lanjut dalam kuadratik, awak kena kenal dahulu apakah itu kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, so dekat sini, masa awak tingkatan 1, awak dah belajar linear, persamaan linear di mana X tambah 2. So, sambungan daripada linear adalah kuadratik. Okey, kalau awak tengok kat sini, cikgu tulis sama saja X tambah 2. Okey, daripada linear, kita nak jadikan kuadratik, bentuk dia ialah awak tambahkan sahaja kuasa 2 dekat X. So, dia dah jadi kuadratik. So, daripada kuadratik, untuk topik ni dia disebut satu pemboleh ubah. Bermaksud, dalam kuadratik ni ada satu sahaja pemboleh ubah iaitu X. Okey, seterusnya, cikgu akan jelaskan apakah itu ungkapan kuadratik. Sebelum tu, awak kena kenal dahulu bentuk kuadratik. So, bentuk kuadratik ialah A, X kuasa 2 tambah BX tambah C. Dalam bentuk ni, awak kena kenal apa kali bagi nilai X kuasa 2, X dan juga apakah itu C. So, perkali bagi X kuasa 2 adalah A, perkali bagi X adalah B dan C ni nama dia pemalar. So, di mana A, nilai A tak boleh sama dengan kosong. So, A tu mesti kena ada nilai.
Macam yang cikgu cakap tadi, A adalah perkali bagi X kuasa 2, B adalah perkali bagi X dan C adalah nilai pemalar. Tapi awak kena tahu, A adalah nilai yang menentukan bentuk kuadratik. Sebab itulah A tak boleh sama dengan kosong. Lepas awak dah tahu bentuk kuadratik, so sekarang awak kena kenal nilai A, nilai B dan juga nilai C. So jom cikgu tunjukkan macam mana awak nak kena kenal nilai A, B dan juga C. So awak jangan hafal kedudukan A dekat depan, B dekat tengah dan juga C dekat belakang. Sebab kadang-kadang nilai tu boleh berubah. Apa yang awak kena tahu adalah awak kena kenal A ni dia ialah perkali bagi X kuasa 2, B adalah perkali bagi X dan C ni adalah pemalar. Dan kalau awak perhati betul-betul, pemalar C ni dia tak ada pemboleh ubah dekat sini. Okay, so jom kita tengok untuk contoh yang pertama, nilai A adalah perkali bagi X kuasa 2. So ini adalah perkali bagi X kuasa 2. Jadi nilai A dia ialah 3. Okay, so perkali bagi X adalah 5. So 5 ni adalah nilai B. Tapi awak kena hati-hati. Di depan 5 ada tanda negatif. So, tanda ni depan milik yang nombor di belakang. So, B adalah negatif 5. So, C kita ialah 7. Okay. So, kita pergi ke contoh yang kedua. Ini ialah perkali bagi X kuasa 2. So, awak tengok dekat depan ni tak ada nombor. Sebenarnya dia ada nombor 1. So, nilai A kita ialah 1. Seterusnya, ini adalah X. So, perkali bagi X adalah 4. So, B kita adalah negatif kat depan. Jangan lupa dia milik 4. So, nilai B kita adalah negatif 4. So, kalau awak tengok dekat sini, ungkapan sini dia tak ada pemalar. So, awak boleh letak C sama dengan kosong. Okay. So, seterusnya, awak tengok ini adalah X kuasa 2. So, perkali bagi X kuasa 2 adalah nilai A, di mana nilai dia ialah, jangan lupa ada negatif 2. Okay. So, 9 ni, dia tak ada pemboleh ubah. Jadi, dia adalah nilai pemalar. Pemalar kita adalah C, sama dengan 9. Jadi, dekat dalam ungkapan ni, awak tak ada X. So, bila tak ada X, perkali bagi X tak ada. So, awak boleh letak B sama dengan kosong. Baik, sekarang kita kena kenal pasti sama ada ungkapan yang diberi ni ialah kuadratik ataupun bukan. So, sebelum awak nak kenal pasti, awak kena tahu dahulu identiti kuadratik. So, identiti kuadratik adalah kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi untuk pemboleh ubah adalah 2. So, kita akan tengok contoh A. 5X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. So, pemboleh ubah kita kat sini adalah X. So, kuasa tertinggi dekat sini adalah 2. So, dia hanya ada satu pemboleh ubah sahaja. So, ini ialah kuadratik. Okay. So, kita akan tengok contoh B. Dekat sini kita punya pemboleh ubah X. So, kuasa tertinggi dekat sini adalah 1. So, 1 bukan kuadratik. Okay. Seterusnya, kita akan tengok contoh yang ketiga. 2X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tambah 5X. So, pemboleh ubah kita kat sini X dan kuasa tertinggi dia adalah 3. Bukan 2. Jadi, ini pun bukan kuadratik. Okay, dan last kali, 3P kuasa 2 tolak 8. Pemboleh ubah kita adalah P. Kuasa tertinggi dia adalah 2. So, ini ialah kuadratik. Cikgu akan recap semula. Kita akan tengok example yang pertama. 5X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Dekat sini awak nampak X kuasa tertinggi dia adalah 2. So, ini ialah kuadratik. Dalam soalan, ada minta justifikasi. Apa itu justifikasi? Justifikasi tu awak kena bagi tahu sebab kenapa awak cakap ini ialah kuadratik. Justifikasi awak boleh bagi tahu adalah pemboleh ubah X kuasa tertinggi dia ialah 2.
Seterusnya kita pergi ke example yang kedua iaitu 4x tambah 7. Okay, ini ialah bukan kuadratik. Kenapa? Sebab kuasa tertinggi x adalah 1. Jadi ini ialah ungkapan linear. Example yang ketiga, 2x kuasa 3 tolak x kuasa 2 tambah 5. Ini bukan kuadratik sebab kuasa tertinggi x adalah 3. Awak jangan terpedaya dengan x kuasa 2 yang ada dalam tu. So, kita akan tengok x kuasa yang paling tertinggi untuk nak menentukan dia kuadratik ataupun bukan. Untuk example yang keempat, 3pi kuasa 2 tolak 8. Ini ialah kuadratik sebab kuasa tertinggi pemboleh ubah pi adalah 2. Next, awak kena kenal 3 benda dalam kuadratik iaitu ungkapan, fungsi dan juga persamaan. Cikgu akan tunjukkan apakah perbezaan ketiga-tiga bentuk kuadratik ini. Ungkapan, dia tak ada apa-apa. Okay, x kuasa 2 tambah 5x tambah 6. So, dia tak ada apa-apa kat sini. So, ini dinamakan sebagai ungkapan. Fungsi, kita akan tahu dia melalui proses ada input, ada output. So, macam mana nak kenal fungsi? Dekat depan ni, dia akan tulis fx. Sama dengan. Atau, diletak nilai y. So, ini adalah fungsi. Dia ada input, menghasilkan output. Input dia adalah nilai x. Okay, dekat sini. Output dia ialah bila awak gantikan nilai x dalam ungkapan dekat sini. Input adalah nilai x. So, awak akan gantikan input dalam fx ni. So, kita gantikan x. So, output adalah awak gantikan nilai ni dalam setiap x yang ada di sebelah kanan. So, dapat jawapan, itulah output. Okey, seterusnya ialah persamaan. Macam mana nak membentuk persamaan? Equals to 0 kat belakang ni. Okey. So, ini ialah ungkapan. Dia tak ada sama dengan, dia tak ada apa-apa. Dia hanya keluar macam ni sahaja. Untuk fungsi, dekat depan adalah fx ataupun kita tulis y kat depan. So, sama dengan x kuasa 2 tambah 5x tambah 6. Untuk persamaan, di belakang ni, awak akan tulis sama dengan kosong. So, biasanya untuk nak melukis graf, kita akan pakai fungsi. Okay. Untuk nak mencari nilai x1 dan juga x2 adalah datang daripada persamaan. So, dekat persamaan ni, dia akan melibatkan pemfaktoran. Okey, sekarang cikgu akan recap semula apakah itu ungkapan, fungsi ataupun persamaan. So, ketiga-tiga ni sebenarnya awak nampak dia hampir sama tetapi tugas dia ialah berbeza-beza. So, di mana awak tengok ungkapan x kuasa 2 tambah 5x tambah 6 ialah satu bentuk algebra. So, dia tak ada tanda apa-apa dekat ungkapan tersebut. Tugas dia apa? Tugas dia adalah untuk kita nak kenal ataupun kita nak mengurus bentuk graf. Fungsi, dekat depan awak akan tengok ada fx. Ataupun fx tu kita ganti dengan y. So, ini adalah proses input untuk mendapatkan output. Di mana ada satu peraturan, kita masukkan nilai x. Okay, menghasilkan fx. Seterusnya kita akan melukis graf melalui fungsi. Persamaan, dalam ungkapan yang tadi, kita hanya tambah sama dengan dan kita akan letak kosong. So, ada tanda sama dengan di mana kita kena mencari nilai x. So, tugas dia ialah untuk nak cari nilai x. Akhir sekali, cikgu akan ajar kamu bagaimana nak melukis graf kuadratik. Sebelum kita lukis graf kuadratik, saya nak awak recall semula graf garis lurus yang awak dah belajar sebelum ni. So, graf garis lurus datang daripada persamaan linear. Y sama dengan x tambah 2. So, garis lurus macam mana? Garis macam ni. Okey. So, kalau cikgu tukar x ni, okey, cikgu tambah kuasa dia jadi 2. So, ini dah membentuk persamaan kuadratik. So, graf daripada garis lurus, dia akan bertukar menjadi graf yang
melengkung, iaitu bentuk parabola. Okey, so persamaan linear, kuasa tertinggi 1, dia membentuk graf garis lurus. Kuadratik, kuasa tertinggi 2, dia membentuk graf parabola. Graf kuadratik awak kena kenal. Dia ada dua bentuk yang dinamakan bentuk parabola. So, macam mana membentuk graf yang terbuka di atas? Awak kena tengok persamaan kuadratik Y sama dengan X kuasa 2. Perkali bagi X adalah 1. So, 1 ni adalah nilai A di mana 1 adalah positif. Bila positif, parabola dia terbuka ke atas. So, ni dinamakan sebagai graf senyum. Okey, untuk bentuk parabola kedua, dia terlungkup ke bawah. Ini di mana persamaan kuadratik dia ialah Y sama dengan negatif X kuasa 2. So, awak tahu perkali bagi X kuasa 2 adalah 1. Tapi dia ada negatif di depan ni. So, A adalah negatif 1. Jadi, dia membentuk parabola yang terlungkup macam ni. Okay, so ni dinamakan graf masam. So, apa yang saya boleh bagi tahu awak, tips untuk awak nak ingat. Okay. Graf senyum, A dia adalah positif. Orang positif ni dia selalu senyum. So, graf dia adalah senyum. Untuk graf yang masam ni, bentuk terlungkup ni, nilai A dia adalah negatif. Orang negatif memang dia tak senyum. Muka dia masam je. Okay. So, ini adalah bentuk graf kuadratik. Jadi, macam mana kita nak bina graf kuadratik? Nak bina graf, kita ada persamaan Y sama dengan X kuasa 2. First kali nak lukis graf kuadratik ataupun graf, awak kena cari titik koordinat dahulu. So, macam mana nak cari titik koordinat? Awak buat jadual nilai. So, Y sama dengan X kuasa 2. Satu tabel ada nilai X, satu tabel ada nilai Y sama dengan X kuasa 2. Di mana kita nak gantikan X tu dalam X kuasa 2. Contoh, X nilai dia negatif 2. Awak gantikan negatif 2 ke dalam Y sama dengan X kuasa 2. So, awak akan dapat nilai dia 4. X sama dengan negatif 1. Masukkan nilai, gantikan nilai, awak akan dapat 1. X sama dengan 0. Awak akan dapat Y sama dengan 0. X sama dengan 1. Awak akan dapat 1. X sama dengan 2. Awak akan dapat 4. So, dekat sini awak akan ada 5 titik koordinat. So, bila dah dapat titik koordinat, kita buat satu graf, paksi Y, paksi X dan awak plot ke 5 titik dalam paksi. So, bila awak dah plot, awak pun sambungkan ke semua titik. Dan dia akan membentuk satu graf senyum. Dekat sini awak dah boleh observe dah bahawasanya graf awak ni graf senyum. Sebab Y sama dengan X kuasa 2 perkali X adalah 1. 1 adalah positif. A adalah positif. So, bila A positif, graf senyum. So, bentuk U ini kita namakan sebagai parabola. Okey, macam mana? Awak faham atau tak faham? Okey, kalau awak masih tak faham ataupun awak masih lagi blur-blur, awak jangan risau sebab ini baru episod 1. Cikgu baru explain pasal kuadratik. So, untuk latihan yang lebih detail, awak kena follow video cikgu untuk bahagian yang kedua di mana bahagian skor. So, untuk bahagian skor ni, cikgu akan ajar step by step dan detail daripada soalan yang mudah ke soalan yang susah. Selepas bahagian yang kedua tu nanti, barulah awak nampak macam mana awak nak jawab soalan kuadratik dan insya-Allah awak boleh jawab soalan kuadratik ni dengan lebih baik. Sebelum cikgu habiskan episod reset ni, di awal tadi cikgu minta awak download modul. Pada yang belum download, cikgu minta awak download sebab page yang kelima ni cikgu ada bagi 4 soalan pengukuhan untuk mengukur kefahaman awak. Jadi cikgu minta awak jawab soalan ni. Okey, awak jawab dahulu soalan ni. Awak pause dahulu video cikgu ni semasa awak jawab soalan tu. Lepas tu baru awak sambung untuk tengok jawapan.
Okey, kalau kamu dah siap, jom cikgu jelaskan jawapan. Untuk soalan 1, adakah 6x kuasa 2 tolak x tambah 3? 6x kuasa 2 tolak x tambah 3 merupakan ungkapan kuadratik. Ya. Ini adalah ungkapan kuadratik. So, soalan suruh awak berikan sebab. Awak kena nyatakan sebab. Sebab kuasa tertinggi x adalah 2. Itu jawapan soalan 1. So, soalan yang kedua, nyatakan nilai A, B dan juga C bagi negatif x kuasa 2 tambah 8x tolak 10. So, nilai A ialah dekat perkali x ni. Negatif 1. Nilai B ialah 8. Nilai C ialah negatif 10. Seterusnya, soalan yang ketiga, kelaskan bentuk berikut. Gx sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Mana satu jawapan? Ungkapan kuadratik, fungsi kuadratik ataupun persamaan kuadratik? Ya, ini ialah fungsi kuadratik. Petunjuk dia dekat depan ni. Gx. Okey, itu ialah fungsi kuadratik. Soalan yang keempat, 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 1 sama dengan 0. Ini bentuk apa? Ungkapan kuadratik, fungsi kuadratik ataupun persamaan kuadratik? Jawapan dia ialah persamaan kuadratik sebab ada sama dengan. Baik, sekarang cikgu akan recap semula topik kuadratik ni supaya awak lebih faham. Yang pertama, kuadratik mempunyai kuasa tertinggi ialah 2. Yang kedua, bentuk umum kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C di mana A tak sama dengan 0. Yang ketiga, tanda perkali. Ini yang memang awak kena ingat, tanda perkali iaitu nilai perkali bagi X. Kalau ada negatif di hadapan nombor, awak kena tulis nilai negatif. Contoh, B sama dengan negatif 5. Yang keempat, ada 3 tugas dalam kuadratik iaitu ungkapan, fungsi dan juga persamaan. Di mana ungkapan adalah bentuk, fungsi ialah peraturan kita nak lukis graf dan persamaan di mana kita menyelesaikan kuadratik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bentuk graf kuadratik, nama dia ialah parabola. So, sama ada graf tu senyum ataupun graf tu masam, dia tengok nilai A. Kalau 5 perkara ni awak dah jelas, bermaksud riset kuadratik kamu dah berjaya. Okey, jangan lupa cikgu tunggu kamu dekat episod yang kedua, episod skor, di mana dalam episod ni kita akan sama-sama jawab soalan yang mudah sehingga ke soalan peperiksaan yang susah. InsyaAllah, habis je episod yang kedua ni, awak boleh jawab soalan peperiksaan dengan baik. Jumpa nanti.